Ibu, tengok Ya. ni. Ya, anak ibu. Adik dapat surat tawaran dari universiti. Wah, tahniah anak ibu handsome ni. Dapat kat mana ni? Adik dapat surat tawaran ni dari Universiti Malaya. Wah, tahniah. Dan akademik yang saya ambil ni ada saya memang nak. Satu perkawanan. Tapi kan ibu, Tapi apa nak? yuran dia mahal sangat. Macam mana? Tak apa. Nanti bagi ibu bincang dengan ayah dulu. Lepas tu insyaAllah ada jalan dia. Okay? Okey. Nanti kejut kat ayah tau. Okay dah lah, ibu nak pergi masak. Okey, baik ibu. Okay. Sayang, abang dah balik. Wah, abang dah balik ni. Air untuk abang. Penat abang ya balik kerja. Oh, terima kasih. Aduh. Awal abang balik hari ni? Ini ada kerja kat lapangan. Sebab tu boleh dapat balik awal tu. Oh. Abang. Saya benda sikit. Apa tu? Anak kita dapat sambung belajar dekat UM. Saya ajar? Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki anak kita akhirnya ada semua belajar. Tapi kan bang, saya tengok yuran dia mahal lah. Cecah ribu-ribu jugalah. Tak apalah. Tak apalah, insyaAllah lah. Jadi abang ikhtiar lah cari jalan untuk cover kos yuran anak kita. Ni bakal anak kita pun. Okay, memandang Zaim sudah buat kertas cadangan, saya nak amanahkan Al-Habila untuk jaga dokumen penyata kewangan ni, boleh? Boleh bos. Boleh saya tengok? Boleh. Yang ni benda sulit dokumen syarikat. Jadi, kalau boleh jangan sebarkan kepada orang lain. Baik bos, saya akan jaga dokumen ni seperti mana saya jaga diri saya. Baik. Cik Alia, ni saya. Kau nak apa daripada aku? Aku ada kerja nak bagi dekat kau. Kerja apa pula? Aku dengar kau orang penting dari syarikat kau. Jadi aku kena dengan kau. Aku nak kau serahkan dokumen sulit berkaitan dengan keuangan syarikat kau dekat aku. Mana boleh? Itu syarikat daripada syarikat kami. Kenapa pula nak serahkan kat kau? Aku dengar kau ada masalah keuangan. Sebab tu aku pilih kau untuk serahkan maklumat sulit itu kepada aku. Aku akan bagi kau ganjaran RM50,000 kalau kau setuju untuk serahkan dokumen itu dekat aku. Aku tahu benda ni sulit untuk kau bagi keputusan, jadi aku bagi masa untuk kau berfikir. Ini nombor aku, kalau kau setuju aku boleh bagi kau deposit RM10,000. Apa-apa kau boleh kontak aku. Kau kejap nak. Kau lah. Hello, ni Cik Alia ke? Ya saya. Ni aku Nabila yang jumpa kau hari tu. Kau Nabila, kenapa kau call aku? Aku terima tawaran kau. Oh, jadi kau nak terima tawaran yang aku tawarkan dekat kau tu untuk dapatkan maklumat syarikat? Yes, betul. Kau buat pilihan bijak. Aku akan bagi kau deposit RM10,000 dan aku akan transfer dekat kau dalam masa terdekat. Okey, baik. Terima kasih sebab bersama dengan aku. Okay, sama-sama. Itulah manusia senang dikaburi dengan tanpa buat apa-apa. Walaupun menjadi salah, demi dapatkan dia. Ingat mati, ingat sakit. Dah kenapa ni? Kau apa kat meja aku ni? Bukan dokumen kita bincang semalam. Aku rasa benda ni rahsia syarikat. Asal kau ada? Aku merayu kat kau. Jangan beritahu bos. Kau perlukan duit kan? Aduh Yan, aku rasa dokumen aku tinggal kat atas lah. Kau ni, jom kita mayu. Ambil je. Mana tu? Mana tak ada orang cakap? Lah. Minta pintu kan? Rasa macam ni lah. Jom kita tengok. Apa kasi? Tadi tu bukan Zaid dengan Nabila ke? Apa dia buat je kat situ? Tak tahu yang kita check balik video tu.
rasa macam kes rasuah lah ni. Takkan kot. Kalau tak, kalau mana Mila bagi duit macam tu je ke? Tengah muka tucapnya. Lah. Betul apa aku cakap? Kan, esok kita kena cari bos lah. Jom. So, Petang bos, saya dengar dia ada perkara penting nak bincang dengan bos. apa tu? Semalam kami nampak curigaan antara Zain dengan Nabila. Nabila tu dia tiba-tiba hulu duit dekat Zain. Okay, tak apa. Nanti saya akan buat siasat. Terima kasih kerana melaporkan kepada saya. Tapi jadikan kejadian ini sebagai rahsia. Boleh bos, boleh bos. Sudah boleh keluar. Puan, saya daripada Mega Hori Mahat ingin melaporkan terdapat satu kes rasuah yang berlaku dalam syarikat saya. Kes ini telah memberikan kerugian yang besar kepada syarikat saya. Ini saya sertakan bukti video sebagai bukti. Baik, tuan Encik, sudah kami rekodkan. Kami akan jalan siasatan secepat mungkin. Apa-apa perkembangan akan saya hubungi Encik semula. Baik, Puan. Terima kasih, Puan. Harap anda dapat rahsiakan ini kepada orang lain. Baik, Puan. Hari ini kita ada meeting. Saya sudah kumpulkan dia orang ke bilik mesyuarat. Jom ikut saya masuk bilik mesyuarat. Ini pegawai daripada SPRM. Saya ASP Aisyah dan jaga sekali saya ASP Tiara. Anda ditahan atas pertuduhan menerima dan memberi rasuah atas Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Anda pula ditahan disebabkan memberi rasuah dalam Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009. Bos, saya tak salah bos. Apa ni? Cik Nabila, anda juga bersalah dalam kes ini. Sila ikut kami ke balai. Tak nak, saya tak bersalah bos. Bos, tolong saya. Tolong kami bos. Saya boleh tunjuk kamu dulu. Bos, tengok tadi bos. Saya bawa dia orang pergi. Bos, jangan macam ni. Saya tak salah. Kita beri kerja sama dia. Bos. Kau belum masuk. Kena salah kan? Ya, saya kenapa? Saya SP Yana dan ini rekan kerja saya SP Aisyah. Kami dari pihak SPRM. Anda ditahan disebabkan memberi rasuah menurut Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009. Mana ada awak membuktikan saya ini salah? Ada puan, Pak Betul Nanti. Ini adalah bukti yang anda memberi diri rasuah kepada seseorang individu dalam syarikat. Mana saya buat? Sama-sama, Cik. Sila ikut kami. Ke balai.